ya'maluna lahu ma yasha min maharib wa tamathil. Jin-jin ini membuat untuk Nabi Sulaiman mengikut apa yang Nabi Sulaiman inginkan, dengan membuat bangunan-bangunan tinggi dan patung-patung. Adapun maharib, ada digunakan perkataan maharib di sini. Ya'maluna lahu ma yasha min maharib. Artinya binaan-binaan yang cantik, kata Ibn Kathir. Ia adalah bahagian yang paling utama dalam suatu binaan. Maharib dia kata jamak bagi mihrab. Kalau tuan-tuan pada hari ini, kalau masjid-masjid lumrah biasa ada mihrab. Mihrab tu bahagian mana tuan-tuan? Bahagian yang kita keluar di bahagian depan, ya, yang kebiasaannya dikhususkan untuk imam, ya. Antara alasan yang diberikan ialah supaya jemaah yang datang ke masjid itu tahu di mana arah kiblat. Ini pandangan. Ada sebagian ulama yang tak setuju pun, ya, menganggapnya sebagai sesuatu yang tiada asasnya, ya. Tapi nak kata bahawa maharib ialah bahagian utama dalam suatu binaan. Ya, kalau kita tengok kalau masjid, memang mihrab itu bahagian utamanya di hadapan, ya.